Nak mengubah hidup ni tuan-puan, kena buat perkara yang betul dengan sabar. Buat berulang kali. Gigi kita semua cantik. Tuan-puan gosok gigi hari-hari ke gosok gigi sekali je dalam seumur hidup? Hari-hari. Sebab tu gigi cantik. Gosok gigi dah betul, tapi kalau buat sekali tak jadi. Baca buku dah betul, baca buku sekali je, satu buku je baca, lepas tu tak nak baca, tak akan ubah hidup. Okey, mudah-mudahan tuan-puan datang, oh, dah nampak dah jalan, ada sinar. Okey dah. Tuan-puan balik dengan sinar harapan, ya. Tuan-puan boleh jadikan kewangan tuan-puan lebih baik. Jadi itulah tuan-puan, penyimpan emas saya dah 17 tahun, 16 tahun dengan Public Gold. Yang masalah hutang, masalah bankrupt. Sebahagian masalah hutang ni sekarang ni duduk depan ni tuan. Semua dah bebas hutang. Dulu datang jumpa saya ada masalah hutang, sebahagian duduk depan. Ini semuanya bebas hutang semua ni tuan, yang duduk depan ni. Hutang tak ada tuan, income besar. Beli apa pun cash. Serabut dah dengan hutang-hutang ni. Dulu banyak hutang juga, sama lah macam orang lain, sama. Tapi belajar buat, okey. Satu ialah tabungan. Yang kedua ialah harta. Harta ni ialah apa yang ada cash flow. Apa yang ada aliran tunai, duit masuk. Harta ni tuan-puan simple je. Apa sahaja yang tuan-puan miliki menyebabkan duit masuk dalam poket setiap bulan, setiap tahun. Itu harta. Ini kayu ukur dia tuan-puan. Kalau tuan-puan memiliki sesuatu perkara, duit kena keluar setiap bulan, duit kena keluar setiap tahun, itu namanya beban, liability. Tuan-puan memiliki kereta, tuan-puan kena keluar duit ke duit masuk dalam poket? Duit masuk dalam poket ke duit kena keluar daripada poket? Keluar, itu adalah liability. Bukan salah, tapi tuan-puan kena tahu, oh ini aku masuk, ini adalah liability, ini adalah beban. Tapi bayangkan, kata tuan-puan beli kereta bayar 1,000 sebulan. Tetapi dalam masa yang sama tuan-puan ada rumah yang boleh disewakan. Rumah yang disewakan setiap bulan boleh dapat 1,500 bersih setiap bulan. Contoh sewa. Bayar kereta 1,500, sewa 1,500. Duit sewa tu buat bayar kereta, ada lagi 500. Itu cara orang kaya. Oh, nak buat beban ni, ada tak aset lain yang boleh cover? Ada tak harta lain yang boleh guna untuk bayar kereta ni? Bukan kena pergi kerja cari duit bayar kereta, pergi kerja cari duit bayar kereta. Lepas tu dah tak kerja, dah tak boleh bayar kereta. Ibu-ibu selalu saya jumpa, isteri-isteri ni. Tuan Zul, saya nak berhenti kerja, nak jaga anak. Berhenti je lah saya cakap. Tapi saya ada kereta nak kena bayar. Oh, dulu pergi beli kereta sebab nak pergi kerja, beli kereta sebab nak pergi kerja. Sekarang kena pergi kerja sebab nak bayar kereta. Nampak tak terbalik? Dulu beli kereta sebab nak pergi kerja. Sekarang kena kerja sebab nak bayar kereta. Nampak dah terbalik dah. Okay? Jadi tuan-tuan kena tahu, oh ini harta, ini beban, ini harta. Tuan-tuan kena tahu. Rumah, tanah, ada hasil. Saya ada harta intelek boleh juga. Macam saya penulis buku, ada royalty. Tuan-puan ada bisnes, ada passive income, bisnes yang boleh berjalan dengan sendiri, termasuk Public Gold. Public Gold pun adalah harta. Tuan-puan memiliki PG code PG00 berapa tu, daripada situ masuk tak duit setiap bulan? Kalau masuk, itu adalah harta. Kalau tak ada apa-apa, tuan-puan kena bina dulu harta tu. Ni dilihat dekat depan ni, aset dengan Public Gold ni nilai dia jutaan ringgit tuan-puan yang depan. Sebab dia orang tak buat apa pun, duit masuk dalam account berpuluh ribu setiap bulan, at least. Maksudnya PG code dia dengan Public Gold tu, itu PG code Public Gold adalah harta. Anything happen, mati, terus diwarisi. Diwarisi antaranya arwah Abdul Rahman, dulu student UUM. Kita hari ni kita split dua tim. Sebenarnya kita datang ramai tuan, sebahagian pergi UUM untuk program Millionaire by 30. Kita nak bantu anak muda jadi jutawan sebelum umur 30. Kita bukan hype tuan-puan. Apa saja dalam G100 Faji, kalau kita tulis jadi jutawan, betul jutawan tuan-puan. Kita tak ada hype tuan-puan. Saya benci hype. Sebab apa? Saya dah lalui dah susah tu. Kita nak belajar ni, rupanya hype je semua tu. Saya tak suka macam tu. Semua kita cakap kalau millionaire by 30, millionaire pada umur 30, kita nak student-student daripada universiti belajar betul-betul, umur 30 dah kaya.